Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan cara yang betul menggunakan fungsi auto hold pada Pro 2 Alza Advance ataupun kereta-kereta yang ada auto hold, ada electric parking brake. Okey, saya belum on . Cara yang sebenarnya untuk pakai auto hold adalah tekan je. Tekan, lepas tu dia ada mode standby warna hijau. Okey, nanti kita pergi traffic light. Saya akan terangkan lagi. Okey, ada traffic light depan, traffic light merah, dan auto hold dalam mode standby. Just tekan je brake. Kalau dia warna oren, maksudnya dia function. Kaki boleh lepas je dari brake. Okey, kita tunggu dia hijau lah. Okey, lampu isyarat tengah counting. Kita tekan minyak je. Tekan minyak, auto hold dia off. Tapi dia masih dalam standby lah. Masih hijau. Biarkan je. Tak payah kacau-kacau, tak payah tekan-tekan lagi. Auto hold. Okey, mantap.